ambil betul Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ni? Bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu, bangkit waris perwira. Assalamualaikum. Okey, sebelum kita pergi jauh, cubalah dengar apa yang Puan Hafiz ni dok buat. UMNO Johor tidak pernah lupa jasa Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. Datuk Seri Presiden, kami di Johor merindui sosok tubuh pemimpin ini. Dalam PRN Johor pada tahun 2022, rakyat telah kembali memberikan kepercayaan dan peluang kedua kepada UMNO Johor. Barisan Nasional Negeri menang 40 daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Kami amat menghargai sokongan yang diberikan oleh rakyat dan bertekad untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab ini dengan sebaiknya. Kami juga menghargai pejuang-pejuang UMNO yang terus istiqamah dalam perjuangan untuk memulihkan parti yang kita cintai ini. Semoga beliau diberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi ujian yang cukup besar ini. UMNO Johor menyokong penuh segala usaha Datuk Seri Presiden untuk mendapatkan keadilan bagi Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, bosku kita. Aku sebenarnya tak tertarik sebenarnya dengan Puan Hafiz ni. Yalah, bagi aku UMNO still lah UMNO. Okay, tapi aku dah mula percaya dengan naratif sekiranya UMNO kembali berkuasa, pasti mereka akan membebaskan si penyamun. Mahkamah telah mengeluarkan satu pernyataan yang apa yang berlaku dalam kes YNDB didalangi oleh Najib Razak dan Jolo adalah satu tragedi yang boleh dianggap Attila of the Hun. Itu simbol pada seorang yang kejam dan zalim dan jarah wang rakyat seperti budak kuaya saja, kerana jumlah jarahan yang dibuat oleh Najib cukup besar. Apakah yang sedang dibawa oleh Abdul Johor untuk diberi contoh untuk hala tuju kehadapan negara ni kepada barisan anak-anak muda tentang sifat dan sikap yang boleh menghancurkan negara dengan mengagung-agungkan seorang thundering idiot pada zaman dia memerintah dan juga seorang yang telah pun didapati bersalah. Adakah disebabkan jasa-jasa politik dia saja dia boleh diangkat, diampunkan dan disanjungi kembali, ataupun kerana dia ada kena-mengena pertalian darah antara satu sama lain? Aku tak boleh brain. Aku rasa kalau benarlah apa yang aku beranggapan sebentar tadi, okay, ini merupakan satu kerosakan yang amat teruk pada masa depan negara. Kita meletakkan satu hala tuju yang tak sepatutnya kita agung. Sepatutnya ke arah satu daya politik yang lebih baru dan baik. Kita masih menolak gejala rasuah, salah guna kuasa dan apa juga benda-benda yang boleh mendatangkan kerosakan, memalukan, dan yang paling kita patut benci, kerana kita sebagai orang Islam memang ditegah haram sebenarnya melakukan seperti mana perkara seperti rasuah, menerima suapan ataupun memberi suapan ataupun salah guna kuasa ataupun mencuri wang rakyat. Aku tak tahulah, mungkin BTT aku ni akan disarang oleh segolongan orang yang tak suka, tak habis-habis bosku, rindu zaman bosku. Aku pun tak tahu apa masalah hampa sebenarnya. Nak kata hampa sekolah tak pandai, sekolah mungkin pandai. Nak kata hampa tak boleh fikir,
Aku rasa otak apa boleh fikir. Apa bukan budak-budak, apa bukan bodoh tak mana. Nak kata apa orang yang patriotik, sayang ke negara, sayang ke bangsa, sayang ke agama. Tapi kenapa cara pembawakan politik, cara pembawakan hidup, cara pembawakan bercakap depan orang seolah-olah hampa orang yang tak ada pendirian, orang yang tak melihat pada agama, orang yang tak menyanjung bangsa sesuatu bangsa yang hebat, dan apa seorang yang tak bertanggungjawab kerana masih lagi menyanjungi orang yang merosakkan negara dengan mencuri wang rakyat. Aku tak tahu. Okay? Pasal tu aku cakap, UMNO ni masih belum sedar. Mereka dihumban 2 kali, kalah dan raya disebabkan Najib Razak dan kes-kes menjarah wang rakyat. Ini bukan fitnah. Ini bukan fitnah. Okay? Ini satu benda yang paling memalukan kalau hampa mengaku hampa Melayu, kalau hampa mengaku hampa Islam. Hampa tak sewenang-wenangnya menyanjungi berlebihan Najib Razak. Memanglah kita wajar menghargai dengan apa yang dia buat. Mungkin dia ada jasa dengan hampa, mungkin dia ada jasa dengan negara ni, tapi kita patut benci perbuatan rasuah dan menggunakan dana awam, dan kita patut rasa benci untuk mengiyakan pengampunan beliau. Itu saya aku nak cakap. Adakah hampa bersetuju dengan aku satu undi untuk UMNO di PR Johor membawa maksud satu undi untuk kebebasan Najib? Itu je aku nak cakap. Apa fikirlah sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya.